keris sebagai penasihat dalam diam. Dan kalau orang dengar tu, dia takut. Keris sebagai penasihat dalam diam, seolah-olah keris ni bercakap ke dia. Secara ilmiahnya, keris penasihat dalam diam, kerana keris ni dia syarat dengan falsafah. Jadi dia dibuat tu dengan tujuan tertentu, sebagai pengingat kepada pemilik keris. Bagi contoh lah, kita ambil contoh kan. Kalau kita perasan, keris ni dia dibuat, dia mesti akan condong tau. Condong macam ni. Dia tak straight je ni, dia akan condong. Yang pertama sekali, dia falsafah menunduk kan. Falsafah sifat kehambaan. Jadi tidak ada boleh yang sombong kecuali Tuhan. Jadi sifat manusia tu mesti seperti hamba lah, menunduk. Dan ada juga falsafah resmi padi lah. Semakin kita berisi, semakin kita menunduk. Untuk mengingatkan kepada pemilik keris, jangan sombong. Yang pertama sekali. So maknanya nasihat tu daripada pemilik sendiri, bukannya orang lain. Bukan. Jadi dia ditempa untuk pemilik tu kan. Jadi tu yang dipanggil sebagai kawan ataupun nasihat dalam diam. Okay, yang kedua, dia ada, kalau kita tak keris ni, kadang-kadang dia ada corak sini kan, dipanggil sebagai pamo kan. Contoh pamo, kalau dalam pamo Jawa dia ada panggil udan mas ataupun hujan emas. Kalau satu sudut, dia pamo membawa rezeki. Bukan pamo, bukan keris tu yang bagi kita rezeki, bukan. Tapi jadilah seperti hujan yang memberi manfaat kepada masyarakat, untuk mengingatkan pemilik dia. Jadi bila orang yang bermanfaat untuk orang lain kan, dalam Islam kan kita belajar kan, ketika kita banyak memberi manfaat kepada orang lain, maka Tuhan akan bukakan lagi rezeki luas kan. Jadi dia adalah untuk pemilik tu sendiri. Bukanlah kita percaya keris tu akan bagi dia rezeki setiap hari. Bukan. Itu yang salah. Sebab salah faham. Bukan salah keris, salah faham orang yang tak bertanya. Jadi pamo itu mengingatkan kepada pemilik untuk jadi orang yang bermanfaat. Jadi banyaklah pamo macam-macam kan. Ada kurisi bintang lah, ada pamo junjung darjat, ada pamo sungai mengalir, macam-macam lah jenis-jenis pamo dia. Jadi itu adalah syarat dengan makna untuk pemilik keris tadi. Jadi bila dia menyampaikan kepada keturunan dia seterusnya, generasi kepada anak dia, dia bukan menyampaikan hanya barang, tapi titipan nasihat tadi tu. Kalau dia sampaikan cakap, mungkin anak dia lupa kan. Tapi bila dia sampaikan, dia cerita tentang apa maksud ni, setiap kali anak dia bersihkan keris tu, mungkin teringat pesan bapak dia. Dengan harapan macam tu. Jadi orang dulu dia suka menitipkan nasihat melalui benda-benda. Songkok dia lah kan, filosofi pada ukiran bunga songket, pada keris. Jadi ada titipan nasihat orang-orang terdahulu. Jadi ibarat time capsule. Cumanya sayangnya ramai masyarakat Melayu dah tak faham. Dia hanya melihat tu sebagai benda je. Paling remeh itulah sekarang, hanya melihat sebagai benda. Lagi kesian bila menganggap benda yang tak bernilai. Kadang-kadang dia buang keris dia kat sungai. Dia buang. Tapi bila kita tengok rupa-rupa keris itu, hulu pun dah gigi paus. Keris itu puluh-puluh ribu dia buang. Baik dia bagi kita kan. Ya tu. Kalau keris kolektif berebut tu ambil. Tapi kerana dia salah faham, dia ingat memandikan keris, dia takut. Ni kita nak cerita pasal memandikan keris dalam next video.